Apa? Kau nak tahu apa? Pasal raya kat Johor? Ya, saya dah cakap tadi. Alamak. Nurin hantar kat WhatsApp group. Ifan Haris is live on TikTok. Apa dia? Kenapa grey? Sekejap fikir sekejap. Kalau aku cerita ni kena lepuk ke? Tak kena lepuk ke? Dia sebenarnya tak ada apa-apa pun. Okay, cerita dia. Saya dah dapat info dia. Mak saya masak petang tu. Masak. Lepas tu saya tengok mak saya masak sambal udang tau. Banyak. Macam saya tengok, kenapa mak saya masak sambal udang? Sebab yelah, maksudnya mama kalau lauk raya kan rendang. Mama selalu masak rendang paru ke kan, rendang daging. Lepas tu hari tu mama masak sambal udang. Lepas tu saya cakap, Ma, malam ni ada datang beraya ke? Mak cakap, siapa datang beraya? Cakap, hari tak tahu ke? Cakap, tak. Tu mak saya cakap, Abang Long. Abang Long datang Johor beraya? Cakap, Abang Long datang. Lepas tu saya pun dah excited lah kan. Saya macam, Abang Long datang Johor beraya rumah Lepas tu, masa saya siap petang-petang tu, tiba-tiba Kak Ayah ketuk bilik saya. Masa saya nak siap-siap tu, abang Kak Ayah cakap, masa tu dalam bilik saya bertiga lah dengan abang saya, dengan Sadiq dengan tong-tong macam, Abang Long nak datang beraya ni. Lepas tu Kak Ayah ketuk, guys, boys, pakai warna grey tau, pakai warna grey. Cakap, dah kenapa pakai warna grey? Lepas tu Kak cakap, pakai je lah warna grey. Lepas tu saya pergi cari lah kat robot saya baju warna grey. Tak ada. Cakap, alah Kak, kenapa Kak cakap pukul 7? Lambat sangat ni cakap. Lepas tu Kak cakap, kalau tak ada warna grey tak apa, pakai warna hitam. Tapi saya nak warna grey. Saya nak sama dengan Abang Long. Saya peminat Siti Ijaz Fakri. Lepas tu saya macam cari. Saya tengok Sadiq dengan Haikal, abang saya berdua dah pakai warna grey tau. Dia macam, aku sama ni baju warna grey. Lepas tu saya macam, alah, takkan dia tak ada warna grey? Lepas tu saya tengok robot saya tak ada, saya pergi robot bapak saya. Tak adalah. Lepas tu saya tengok robot saya tak ada baju grey, saya pergi robot abang saya, Haikal, Sadiq. Cakap, Kal, tolong Kal, bagi hari baju warna grey. Hari nak baju warna grey, hari nak sama dengan Abang Long. Lepas tu saya selongkar. Saya terjumpa satu jubah warna grey. Tu saya macam, memang aku pakai lah. Lepas tu bila saya turun je, saya nampak Abang Long dengan kurta warna grey. Dia pakai spek, duduk kat situ kan, dengan rambut macam pakai pomade ke belakang kan. Saya macam, menjelang hari-hari bahagia kita. Dia macam auto nyanyi tau. Auto nyanyi dalam hati tau. Lepas tu saya turun, saya tengok Abang Long pakai warna grey. Saya macam, memang betul lah. Lepas tu saya tengok Kak Ayah pakai warna grey. Nurin pun pakai warna grey. Lepas tu saya tengok semua pakai grey. Satu family saya pakai grey. Dengan bapak-bapak saya pakai grey. Lepas tu saya cakap, ini kena buat konten ni. Lepas tu saya cakap dengan kakak saya, kakak saya ni sportif. Dia selalu nak tolong carry saya lah kan. Tu saya cakap, Kak, boleh tak Kak, macam hari segan nak cakap Abang Fatah, boleh ke kita buat satu TikTok? Sebab semua pakai grey ni. Sebab kebetulan satu hari sebelum tu saya buat TikTok dengan adik-adik saya buat macam ni ya. Saya cakap, Kak, kalau ada Abang Long ni masuk sekali memang best Kak. Lepas tu Kak Ayah pun pergi. Tak apa, Kak Ayah tu cakap kan, so boleh tak Ipan ni dia ajak buat TikTok? Lepas tu Abang Long cakap dengan saya, untuk Ipan semua boleh. Saya macam Lepas tu cakap Abang Long, Lepas tu mula-mula masa nak buat TikTok tu, Abang Long kata, tapi abang tak gerti yang ni, abang gerti yang ni je. Lepas tu saya macam, tak boleh Abang Long kau nak masuk, Abang Long kena buat sekali semua. Lepas tu Kak Ayah pun training Abang Long, ajar. Saya dah train kakak saya satu hari sebelum tu. Lepas tu kakak saya ajar Abang Long kan, macam, taklah, dia macam ni. So, saya kat depan saya macam, Allah Akbar, korang ambil lah dunia ni. Lepas tu saya buat 2 take je tau. Masa first take tu dah jadi dah nice lah. Lepas tu saya cakap, lagi satu boleh? Safety safety lah. Lepas tu bila safety, itu yang Abang Long buat plot twist tu.
Tiba-tiba yang masa nak yang part velocity tu dia terbuat macam ni lah kat long. Saya pun macam aku ajar lain tadi. Bukan ke sini, ke depan Bang Long. Lepas tu dia macam boleh lah ni. Lepas tu before saya post tu, saya tunjuk dulu dengan kakak saya dengan Abang Long kan. Lepas tu lepas tu saya tunjuk saya dah siap edit kan, saya dah siap letak velocity tu. Lepas tu bila last tu dia buat macam tu, lepas tu Abang Long cakap, kenapa saya bagi mini love kat awak Aduh, Allah Akbar. Tu saya pun cakap, tak apalah Abang Long, benda pun dah jadi, saya post je lah Lepas tu Abang Long kata, post silakan. Tu saya macam, okey lah, saya pun post lah. Itulah kejadian TikTok velocity tu. #VeloCinta. Penat aku cerita. Habis semua tenaga aku, keterak aku. Kelakar kat aku ni. Begitulah cerita dia guys. Korang ni suka sangat meminta, asyik pressure saya, suruh cerita. Saya tak suka orang pressure saya. So saya cerita lah. So saya cerita kejadian apa yang jadi. VeloCinta tu. Saya ajar train, saya masa train, masa saya ketua lah, saya ajar semua orang kat situ kan. Sebab semua dah tua. Saya ajar, saya cakap, okay guys, mula-mula macam ni tau. Okay, mula-mula macam ni. Okay, lepas tu, mula-mula macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu last semua buat mini love Saya brief lah semua orang kat situ. Termasuk Abang Long dengan Kak Long kat belakang. Sekali masa saya ambil safety take tu, dia terbuat macam ni pula. Bagi mini love. Saya kat depan dah tak tahan blushing lah. Saya dah macam tu. Saya dah tak tahan dah pipi saya. Saya kat depan senyum. Pipi saya dah macam ni dah. Sebab mata saya tengok kat belakang. Saya macam, apa benda tu? Asal ke tepi, ke depan. Saya macam, Allahu Akbar. Korang ambil je lah dunia ni. Lama sangat tak buat live. Malam ni special. Buat live. Nak tarik. Tak ada apa? Bila balik Mekah Kak Ya? Balik Mekah Ramadan ke berapa Kak? 29 kan? A day before Raya. Betul. Ya ke korang rindu saya? Sweet lah. Tak jadi nak tidur. Memang. Thank you untuk vitamin tadi. Tak ada hal lah. Korang Dia pula tak ada hal. Korang relax je. Ifan akan buat kerja Ifan. Rindu ke? Masya Allah. Kak Ya cantik. Tahu. Dan ramai adik-adik korang je muka Ira. Sia ke? Tadi orang cakap muka Ira sama dengan akak. Ya ke? Kita orang lain-lain ke muka. Tapi banyak orang cakap Fatah. Ramai tu 5,000 tengok. Astaghfirullahaladzim. Allah masuk. Saya baca komen. Tak, dia baca komen. Kak itu baca komen. Sekejap. Ni saya minum. Okay. Tersasul. Dia tambah vitamin sendiri Kakak aku ni selalu tersasul. Sorry. Tak, saya nak cakap. Basah ketiak aku. Ramai orang cakap muka saya macam mama masih muda. Itu point dia. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.